Quran quiz. Let's go. Let's go. Salam. Salam. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam. Ui, tak ingat tu. Sekejap. Pening. Baju tu. Salam 1-0. 1-0. Tak apa, benda ni memang tak apa, bukan bakat sangat. Okay, try cari. Takwa. Jap. Asal aku tak ingat ni? Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. So macam sekarang aku dah panik sebab aku tak ada ni. La masjidun istis'alat taqwa min awwal yawmi haqqu an taquma fihi. Tak ibu tu. Wattaqu. Banyak dah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dah aku dah sebut. Oh, ya? Kau masuk wattaqun ke? First tadi wattaqu yawman. 2-0. Ni mantai ni. Mulk. Maliki yaumiddin. Sekejap, ada dia. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Malikin nas. Oh, kreatif. Nama dia? Oh. Oh ni. Ah. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma Yushrikun. Akulah. Okey. Al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina 'asira. Juzuk apa? Juzuk apa? Nak stall time ni? Juzuk apa? Uish. Zizak aku tak ingat lah. Okey. Aku tak cuba dia. 3-0. Uish. Apa ah? Ulaika yarjuna rahmatullah. Wallahu ghafurur rahim. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Aku pas lah. Sedek 3-1. Koswa. Oh. Satu je nak. Apa kosma? Ya. Summa qasat qulubukum. Sum? Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. 4-1. Satu. One more point. Last. Siapa dapat 5 dia menang. Habis. Apa mah? Kalla la yumbadan fil hutama. Oma adraka mal hutama. Okey lah 2. Seria. Dapat 1-1 lah. So 5-3. 5-3. Korang boleh suggestkan kamu apa lagi game yang kita patut main? Konten-konten lain. Perkataan-perkataan apa? Konten lain. Lepas tu kita nak bagi tahu korang yang kita orang akan buat tour ke Brunei. Setelah sekian lama kita dah habiskan Malaysia, kita dah pergi Singapura. Sebelum kita pergi Indonesia, kita nak masuk Brunei dulu. Begitu kita orang tempat mana yang best nak buat konten kat Brunei. Satu, pada orang Brunei yang nak collaborate bisnes dengan Kowi, boleh tekan link kat bawah. Bye. Antui.